Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Afidam Al Channel. So hari ni aku nak pergi servis kereta yang ke 50,000 lah. Jadi aku pun tak tahu berapa harga. Aku tengok dalam apps dalam RM355, tapi tak tahulah kan Honda charge berapa. Kotlah ada hidden charges ke, aku tak tahu. Dan aku pun nak pergi tempat baru ni. Aku tak pergi, selalu aku pergi kat Glenmary, servis dia. Tapi hari ni aku nak pergi dekat section 15. Aku tak tahu macam mana, best ke tak best ke, lagi cantik ke. So kita nak tahu lah. Dan aku pun ada nak tengok-tengok kereta lain juga. Kalau ada rezeki ke, mana tahu. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah. So jomlah. Terpaksa pegang sebab aku aku tak kamera kat sini, takut pula aku jatuh. Okay guys, aku dah sampai dah ke section 15 ni. So nak pergi servis terus lah ni. Kalau ikut mileage aku tak banyak lagi. Kalau korang tengok mileage aku tak adalah banyak lagi, 49,000, tak sampai 50 pun. Dan ni pun stiker pun patutnya bulan 12 hari tu aku kena servis. Tapi sebab aku tengah ada urusan lain kan, nak tukar nombor plate lah, nak settlekan itulah, nak settlekan inilah, motor lah, apalah. So aku banyak makan duit kat situ. Dan bila dah ada duit, barulah aku pergi balik untuk servis. Okay, jom kita pergi. Buku servis jangan lupa. Much later. Okay guys, aku dah buat checking item tadi, apa yang nak tukar dekat Honda tu. Dan aku kena RM303. Murah tau, murah daripada yang aku jangkakan. Aku jangka 355, tapi dia bagi murah. Alhamdulillah, lega aku. Aku pun tengah-tengah bulan ni, mana ada ni sangat kan. Dan aku baru tahu Honda City sekarang dia dah ada lain tau. Tapi tak banyak pun, sikit je. Jom aku tunjuk kat korang. Okay, kalau korang tengok Honda City ni sama je lah macam aku punya sedan kan. Tapi pertambahan dekat sini tau, ada kamera guys, kamera 360 ni. Ni dah ada kamera, lepas tu ada kamera lagi. Confirm lah ada 360 kan. Jom kita tengok depan. Ada tu kamera kat sini. Maksudnya belah sini pun ada lah. Dan kalau tengok dalam dia semua sama. Pada aku semua sama, tak ada apa. Ini aku tak suka ni, kecuali ni kat sini, button 360. Untunglah yang dah beli sekarang dah lah ada rebate. Lepas tu ada ni lagi, kamera 360. Okay, kita pergi kat HRV pula. HRV diorang kata dah facelift. Betul lah, dah facelift. Dia ada, first sekali aku tengok kat belakang ni, dia ada 4 sensor lah. 1, 2. So kat sini pun 2 lah. So 4 sensor. Lepas tu dia punya lampu pun dah lain tu. Lampu belakang dia lain tu. Dulu lain, nanti aku tunjuk gambar. Memang lain tu. Lepas tu kalau korang mau tengok, rim dia pun dah lain. Dia macam bunga sikit kan. Dulu dia macam apa bagi rim lama lah. Rim lama tapi cantik juga. Ni pun cantik. Yang sebelum ni pun cantik juga. Dan dia ada colour baru. Ni colour orange ni. Colour orange. Kalau tengok belah dalam sama je, kecuali dia ada ni pertambahan tu, line ni, line orange ni. Kalau daripada depan pula, okay, dia ada logo RS, nampak ni. Lepas tu dia punya tengah dia pun lain. Tengah je dulu dia macam ni tau. Dia macam ni tapi ni dia straight je, manjang. Dan ada ni lah wireless charger. Ni kita tambah ni. Ni lagi dalam tu. Dia dalamkan lagi. Dalam tu dulu kecil je. Lepas tu ni aku suka ni, parking handbrake ni. Kan shock dapat macam tu. So tu je lah untuk Honda HR-V. Yang lain semua sama. Ni tak ada power seat, tak ada. Yang sana ada. Untuk Honda City hatchback, rasa aku macam tak ada apa perbezaan, sama je.
Tapi cantik lah. Ini orang-orang muda ni sesuai lah. Macam aku ni dah tua, so tak sesuai lah. Tapi boleh je nak beli untuk pergi kerja. Cuma harga dengan pergi kerja tu tak berbaloi lah. Sebab harga dia dah berapa kan. Weh, exhaust dia lain macam tu. Macam exhaust perang ni. Bonnet dia kecil lah. Kecil. Ini kalau tak stroller pun tak muat ni. Tak muat aku rasa. Dia tak ada tayar spare guys. Untuk Honda aku ada tayar spare. Kalau untuk dalaman dia pula mostly sama lah. Tak ada apa beza pun. Dan kalau Honda City hatchback dia tak ada 360. Kalau Honda City sedan ada. Hari ni pun tak ramai lah. Jadi sekejap lah kot dia buat. Lagipun aku bukan major service, minor service je. So jom, sekarang pun dah pukul 3. Aku nak pergi solat. Alang-alang tu jom lah kita tengok surau dia. Aku nak tengok tempat makan dia macam mana. Tempat ni besar ke tak, macam Glamary ke tak. Jom kita pergi tengok. Okay guys, ni dia punya tempat makan. Dia ada biskut, dia ada kuih sikit. Lepas tu dia ada vending machine. Ni lah tempat order air lah. Tapi aku nak pergi solat jap. Ni ada kowe kat sini. So jom lah kita pergi surau dulu. Aku nak kena pergi surau. Oh, ni tempat servis. Kita boleh tengok tempat servis ni. Oi, untuk pengguna Atomic korang dapat RM20 off. Tu Honda City aku tu. Okay lah, tempat dia selesa. Cuma kecil sikit lah. Tandas dia pun lawa juga. Mana surau dia? Oh, surau dia naik atas lah. Ada orang nak solat juga lah. So aku tak kesek orang lain lah. A few minutes later. Okay guys, welcome back. Aku dah lepas solat dah. Aku dah ambil air Milo campur cicah ni lah. Honda aku ni kira dah masuk 3 tahun lah aku pakai. Dan mileage kamu tengok ada 50,000 je. Aku tak pakai sangat sebabnya aku banyak pakai kereta family satu. Lepas tu aku pun pergi kerja banyak naik motor. So tak pakai sangat lah kereta. Aku pun memang ada plan nak tukar kereta sebenarnya. Daripada sedan ni kepada SUV lah. Sebab dia lebih besar sikit lah daripada kereta aku yang sekarang ni. Aku pun ada plan juga nak jual dekat Karo ke, Custom ke. Ataupun aku post sendiri dekat Mudah ke, Facebook ke. Atau kalau korang nak beli kereta aku pun boleh juga. Aku mengalukan. Tapi mungkin lah boleh nego sikit lah. Kalau kau nak tengok detail ataupun nak scrut ke, boleh juga. Kereta aku ni nak kata accident pun tak juga. Adalah pernah accident sikit je. Maksudnya dia langgar buntut. Kereta X70 kot, dia langgar buntut sikit je dekat bumper bawah kan. Aku claim insurans dia tukar bumper belakang tu seketul. Kalau korang nak, aku bagilah nombor chassis number kereta Honda City aku ni. Kau boleh lah scrut tengok. Kalau korang betul berminat, korang boleh contact aku lah dekat IG ke. Nanti aku bagi nombor, kita sembang lah. Korang datang kat tempat aku datang kat tempat korang ke. Tengok lah mana. Kalau dekat aku datang lah tempat korang. Aku tak adalah urgent nak jual. Kalau ada rezeki aku jual. Tak ada lah, aku pakai lah. 2,000 years later. Okay guys, Alhamdulillah aku dah selesai servis yang ke 50,000. Dan harga aku kena tadi macam biasalah, RM303. Aku ingat nak bayar guna Atomic tapi kena charge pula RM7. So aku malas, aku bayar biasa je lah. Bazir tu RM7. Dan aku tengok gak apa benda yang dia servis kan. Dia servis macam-macam gak lah. Dan korang tengok ni memang full lah servis daripada Honda. Yelah ada warranty kan, mestilah kena servis dengan Honda. Kalau tidak, memang buat lah warranty tu. Okay guys, itu je daripada aku. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.